Kerajaan akan memastikan syarikat-syarikat telekomunikasi dapat menunaikan janji bagi menyediakan perkhidmatan yang pantas dan murah berpandukan standard mandatory mengenai penetapan harga akses atau MSAP. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata, mekanisme seperti MSAP memastikan kadar caj yang ditawar pemain industri kekal berdaya saing. Kali terakhir MSAP disemak semula adalah pada tahun lalu dan semakan ini merupakan tindakan yang dilakukan setiap 2 atau 3 tahun. Fahmi berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Pecah Tanah Taman Rimba Bukit Kerinci at Pantai Central Park di Kuala Lumpur hari ini. Di bawah kerjasama itu, TM akan menyediakan perkhidmatan infrastruktur backhaul yang menyeluruh kepada U-Mobile termasuk akses talian sewaan gentian ke rangkaian akses radio 5G U-Mobile, pusat data dan sewaan kemudahan TMH bagi tujuan sambungan antara titik rangkaian. Saya juga telah meminta supaya pihak U-Mobile mengadakan sedikit perbincangan dengan syarikat DNB penyedia rangkaian pertama untuk pastikan beberapa perkara dari segi network sharing dapat diusahakan bersama untuk kemudahan dan manfaat para pengguna, khususnya rakyat Malaysia. Dan saya percaya ini adalah kerjasama yang kita saksikan ini adalah langkah kanan, adalah perkara yang baik dan akan disokong untuk pastikan bukan hanya kemampanan bagi sektor telekomunikasi tapi juga tahap kesiapsiagaan industri untuk memastikan ekosistem telekomunikasi yang dinamik ke depan.